Orang Taman Melati Gombak pandai simpan rahsia dekat tapak korang ada rupanya pot nak beli jajan makanan viral borong yang murah. Yang lagi best dekat sini pun ada jual kuih raya, siap ada tester weh. Jom hari ni aku nak bawa korang beli kuih raya yang murah dekat JM Biskut and Snack Melati Gombak. Dekat sini kalau korang nak beli barang-barang macam biskut ke memang banyak gila tau pilihan. Yang lagi nak raya ni kan keripik-keripik macam ni banyak tau kat sini. Keripik yang tak pedas ada, yang pedas macam ni pun ada. Kalau nak manis-manis pisang saleh ni pun ada. Lipat bini macam ni pun ada. Kopi yang simple pun ada tau. Kena cari jajan viral tu kan yang macam tanghulu, coklat kunafa, aiskrim 3D, JFC, macam-macam lagi lah. Semua tu kau boleh beli kat sini. Dan aku baru tahu diorang pun ada jual kuih raya dekat sini. Untuk harga pun tak mahal tau. Satu bekas ni RM14.9 je. Bergantung jenis kuih raya jugalah kan. Dan dekat sini pun diorang ada jual tart Cadbury yang viral tu tau. Yang lagi best kalau nak tahu kat sini kan, ni tester kuih raya ni kau boleh ambil tapi boleh ambil satu je lah untuk rasa. Janganlah korang ambil banyak. 4 jenis freezer kat sini korang try lah semua jenis. Jadi kat sini ada banyak lagi kuih raya yang sedap-sedap yang korang boleh dapatkan dekat sini tau. Mana-mana orang sekitar Taman Melati, Gombak, area Lembah Kelang. Jom kita datang serbu sini.